Kitab ni seperti mana yang kita tengok pada nama kitab dia. Nama kitab dia Syu'abul Iman. Kalau kita terjemah mudah-mudah, maka Syu'abul Iman ialah cabang-cabang bagi iman. Dan cara fikir ataupun orang lain sebut idea lah, orang lain sebut idea ataupun cara fikir, cara susun kitab, cara tulis berkaitan dengan Syu'abul Iman ni, maka para ulama mengambilnya, yakni mengambil idea untuk susun cabang-cabang iman ni daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa fi riwayah bid'atun wa sab'una wa fi riwayah wa sittuna syu'bah, a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul aza anit tariq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman tu, iman, nanti kita akan hurai apa makna iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu bid'un wa sab'una syu'bah, ada 70 lebih cabang. Ibarat daripada kalau iman tu satu bulatan, maka nak jaga iman yang satu tadi tu ada 70 lebih cabang yang kita boleh buat untuk terjaganya iman yang satu yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita tadi. Bermaksud kalau kita tak jaga ni hak 70 lebih ni, maka dirisaukan pada sesetengah syu'bah, jatuhlah seorang tadi wali'azubillah di dalam kekufuran. Dan macam mana kita nak menambah usaha buat ataupun usaha mengelak daripada jatuh dalam kekufuran wali'azubillah ataupun jatuh di dalam maksiat wali'azubillah, kalau kita tak tahu syu'bah, kalau kita tak tahu cabang-cabang iman tadi. Maka para ulama bila baca hadis ni, mereka katakan kita tak boleh biarkan kita tidak mengetahui cabang-cabang iman ni, kerana Nabi SAW tidak warid daripadanya secara sarih menghimpunkan 70 lebih tadi dalam satu hadis masalah, tak ada. Bermaksud para ulama bertugas ketika itu untuk menghimpunkan kepada kita. Fajazahumullah khairal jaza, maka mereka telah himpunkan dan mereka telah letakkan dalam kitab-kitab mereka, yang mana antara kitab tersebut adalah kitab yang ada di hadapan kita, kitab Risalah Syu'abul Iman. Yang paling masyhur ni, sedikit mukaddimah kita kena tahu juga supaya senang kalau ada apa-apa nak rujuk. Yang paling masyhur kitab yang ditulis, yang paling masyhur yang paling masyhur kitab yang ditulis berkaitan dengan Syu'abul Iman ialah kitab Syu'abul Iman karangan Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Baihaqi ni nama kita tahu belakang dah, nama Al-Imam Al-Baihaqi. Bahkan setengah kita bahkan menamakan anak dia dengan nama Baihaqi. Dan kita tak boleh kata ataupun kita mesti kata, atas jalan kita kata tidak wajib, tapi ghalib sangat seorang tersebut dinamakan dengan Baihaqi. Kalau ayah tu letak nama anak dia Baihaqi, ghalibnya nak dengan makna ini, yakni sempena Al-Imam Al-Baihaqi. Sebab Baihaqi, makna asal Baihaqi pada bahasa adalah seorang yang dinisbah pada satu tempat. Kalau bukan kerana qasak nak suruh nama jadi serupa dengan imam tersebut, takkan kita nak namakan dengan nama tempat.
Jadi Al-Imamul Baihaqi rahimahullahu ta'ala, dia ada satu kitab tersebut Syu'abul Iman. Kalau cetakan moden tu sampai 15 jilid kitab tu, kitab Syu'abul Iman. Lalu marilah orang setelah daripada Al-Imamul Baihaqi, anak murid kepada Al-Imam Al-Mizzi. Ini kita cerita dah, kalau tak ada tulis pun tidak ada masalah. Maksudnya bagi kena daripada mana ni kitab ni mari ni. Ada satu imam yang mari selepas daripada Al-Imamul Baihaqi, anak murid kepada Al-Imam Al-Mizzi, nama dia Al-Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i. Bila dia tengok kitab tu terlalu besar, dalam keadaan Syu'abul Iman ni penting sungguh untuk kita tahu, maka mari timbul dalam hati dia, capo pula guru dia suruh Al-Imam Mizzi suruh dia susung Syu'abul Iman ni, dia pun tulis satu kitab nama dia Mukhtasar Syu'abul Iman. Ringkas kitab tu, dan ada di tempat kita tu terjemahan kitab tu. Mari Al-Imamul Iji, antara ulama besar dalam ahli sunnah wal jamaah, dia asal daripada Parsi. Bila dia tengok kitab ni, dia tengok ahli Parsi berhajat untuk tahu kitab ni, untuk tahu ilmu ni tapi dengan bahasa Parsi. Lalu dia terjemah mukhtasar tadi dalam risalah Syu'abul Iman dia dalam bahasa Parsi. Tak habis itu lagi, mari Al-Imam Al-Malibari, ulama yang masyhur, setengah kita sangat kenal dengan Al-Malibari hadza rahimahullah. Dia saling pula risalah Farsiyah tadi tu ke dalam bahasa Arab, lalu dia nazamkan dalam kalam yang ada irama nazam. Mari pula Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani tulis syarah kepada nazam tadi, nama kitab tu Qami'ut Tughyan. Syekh Daud Al-Fatani, pengarang kitab ni yang ada di hadapan kita ni, diiktibarkan sebagai ulama yang mari selepas daripada Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, ulama Bantan, meninggal di Mekah, disimpankan di Ma'la rahimahullah. Syekh Nawawi Bantan ni mari Syekh Daud Al-Fatani, pengarang Muniyatul Musalli ni, dialah pengarang yang sama yang tulis Muniyatul Musalli ni, yang tulis yang sama risalah Syu'abul Iman ni. Mari dia, seperti setengah riwayat dia dikatakan Syekh Daud Al-Fatani ni anak murid Syekh Nawawi Bantani, setengah riwayat, walaupun di sana ada perbahasan, menulis satu kitab nama dia Syu'abul Iman. Kitab yang dihadapi kita ni, kalau kita nak ikut jalur dia agak balik situlah. Dan semua yang kitab kita sebut tadi, semuanya dicetak dengan cetakan yang baik-baik berlaku dah, boleh dirujuk kalau kata ada yang nak rujuk. Nabi SAW sebut al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha, yang paling tinggi martabat daripada iman ialah la ilaha illallah. Maka para ulama daripada Al-Imamul Baihaqi sapalah kepada Syekh Daud Al-Fatani, ketika dia susung 77 cabang iman tadi tu, maka para ulama tersebut rahimahumullah meletakkan syu'bah ataupun bahagian iman yang paling besar, nombor 1 la ilaha illallah. Ittifaq sama berlaku. Nombor 1 beriman dengan Allah, itu iman yang paling besar. Bahagian ni kalau tak ada, dia bukan bawa kurang iman, dia menyebabkan tak ada iman tu. Al-imanu billah nombor 1. Yang terakhir kata Nabi SAW, wa adnaha, dan adna di sini bukan makna yang paling rendah, bukan dengan makna yang paling kurang martabat, bukan. Adnaha kata para ulama, yang paling mudah buat. Kalau kita buat tu, maka bertambah iman kita. Dan kalau kita tinggal buat dengan kosak-kosak tertentu, boleh jatuh kepada dosa kita. Gapo perkara tadi? Imatatul adza anit tariq,
menghilangkan perkara yang menyakiti daripada jalan. Contoh kita tengok batu tengah jalan kan, kita nampak ada batu, kita tengok sekira-kira kalau kita tak buai batu ni, paku, kaca, ikutlah perkara yang boleh menyakiti orang hak lalu lalang, maka perkara tersebut boleh menyakiti orang, lalu kita tak buai, berkurang iman kita. Tapi kalau kita buai, bertambah iman kita. Senang kau payah nak buat tu? Senang je, tak ada payah sekali. Tapi bila iman tu kurang, dia jadi payah. Bila iman tu tidak murni, kita guna bahasa cahaya tu tak kuat, dia benda lagu tu pun dia jadi payah. Nabi SAW daripada a'laha sehingga kepada adnaha tadi, dia tidak sebut di antara kedua, yakni daripada nombor 2 sampai nombor 76 tu tak sebut secara khusus. Bila tak sebut secara khusus, dalam keadaan kita kena tahu, maka ulama cari. Dan bila mereka susung daripada nombor 2 sehingga kepada nombor 76 tadi tu, maka susunan mereka tak sama. Boleh jadi bila kita baca risalah Syu'abul Iman ni, nombor 2 dia tak sama dengan nombor 2 Al-Imamul Baihaqi, tak sama. Boleh jadi. Boleh jadi nombor 3 dia tak sama dengan nombor 3 Al-Imamul Qazwini, tak sama. Susunnya dia tak sama. Tapi nombor 1 dan yang terakhir sama. Sebab rujukan mereka bila menyusung kitab ni adalah hadis yang kita baca tadi. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha la ilaha illallah wa adnaha tarkul aza'anit tariq. Tu rujukan dia, sumber dia. Kalau dalam risalah ni, dia ada pada muka surat yang terakhir. Syekh Daud letak pada muka surat yang terakhir hadis tadi tu. Hadis tadi tu muka surat 23 tu. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. A'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Jelas dah? Itu sedikit berkaitan dengan kitab kita. Maka bila kita dah nampak susunan kitab kita ni macam mana, apa yang nak dibincangkan dalam kitab kita, maka fanaqulu bitaufiq minallahi subhanahu wa ta'ala. Kita tengok pada muka surat yang ketiga, risalah Syu'abul Iman. Jadi dalam tempoh beberapa hari ni, hari lah, hari ni, esok, lusa dan juga hari Ahad, Isnin, Selasa. Selasa Rabu kami agak dah. Dalam tempoh ni hari ni, maka insya-Allah kita akan sama-sama muzakarah 77 tadi. Kalau kita ada kurang mana-mana, pakat tolong tambahlah. Kita sama-sama muzakarah. Kerana perkataan muzakarah tu sendiri membawa makna bersekali dalam nak faham suatu benda. Jadi kalau kita ada salah, silap mana-mana, insya-Allah boleh pakat-pakat tegur. Kitab ni sedikit kita nak cerita, diletakkan bersama dengan kitab ni juga doa khatam Quranul Karim. Doa ni adalah karangan Syekh Daud Al-Fatani juga. Karangan Syekh Daud Al-Fatani juga. Kenapa diletakkan sekali doa ni dalam kitab ni? Walhal kalau kita tengok kitab Syekh Daud yang asal, doa khatam Quran ni dia duduk dalam satu kitab, nama dia Kaifiyat Khatam Quran. Kitab tu tebal, cetakan lama 300 muka surat, tebal ni lebih kurang. Tebal lah. Kalau nak masuk belakang tu, dia jadi tebal ni pokomus gitu. Kitab Kaifiyat Khatam Quran tu. Setengah daripada doa yang disebut dalam kitab tersebut adalah doa ni. Belakang tu, selepas daripada risalah Syu'abul Iman, ada doa ni. Doa khatam Quran, muka surat 25. Sempena dengan kita sekarang ni berada pada bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ni adalah bulan Quran. Dan kita yakin kata setiap kita ni sejak daripada awal Ramadan
ataupun bahkan sebelum tu lagi duk bersiap-siap dah untuk tambah baik dalam Al-Quran tu tadi, tambah baik diri kita dalam bah Al-Quran tu. Ada setengah sebelum Ramadan dia berazam dah, tahun ni nak khatam 3 kali, sebab tahun lepas dia khatam 2 kali ya. Tahun ni nak khatam 10 kali, sebab tahun lepas dia khatam sekali ya. Dia ni ya. Ada hak qasad, ya Allah tahun ni nak tambah baik bab tajwid, nak bagi baca tu kena seperti mana Nabi SAW baca. Maka masuk tadarus, masuk kelas-kelas betul apa bacaan macam-macam. Ada setengah nak belajar qiraat bulan Ramadan ni, nak tambah cara bacaan Rasulullah SAW dengan bacaan yang selain daripada kita duk baca ni. Macam-macam. Semuanya adalah dengan kosak yang baik-baik berlaku. Semuanya dapat pahala. Walaupun dengan niat tu semata-mata dapat pahala dah. Setengah daripada amalan yang dituntut pada bulan Ramadan ialah diri mengkhatamkan Al-Quran tu sendiri. Kalau kita khatam Quran bulan Ramadan ni dapat pahala khusus khatam Quran, pahala khatam Quran. Kalau campur khatam Quran dengan pahal, pahala lain pula tu. Campur pula khatam Quran dengan pahal dengan tajwid betul, tu pahala lain pula. Nak ceritanya khatam Quran tu ada pahala khas dia, besar pahala dia, sehingga kan para ulama nak jaga adab khatam Quran tadi, mereka menyusung doa. Inilah antara doa yang apa? Yang ditulis oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Bila kita baca Suratul Nas, dah habis dah Qul a'udzu birabbin nas, ulama macam-macam. Selepas daripada baca Qul a'udzu birabbin nas, terus masuk doa ni. Itu satu jalanan. Setengah daripada jalanan selepas daripada Qul a'udzu birabbin nas, dan ini yang paling ramai, mereka terus masuk Suratul Baqarah. Selepas daripada Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, sampai habis satu muka surat tu, naik muka surat yang kedua, selepas daripada Alif Lam Mim, ayat pertama berhenti, lepas tu baca doa ni. Wahakadha. Itu yang paling ramai tertib dia. Jadi ini antara doa yang ditulis oleh Syekh Daud Al-Fatani. Boleh amal lah. Bahasa dia pun tak ada payah. Bahasa dia pun tak ada payah ni. Jadi insya-Allah itu sedikit berkaitan dengan kita lah. Takut tak tahu gapo dia tu belakang tu dah. Gapo dia tu khatam Quran tu. Takut tertanya-tanya, jadi kita kena sikit. Muka surat 3 dah. Muka surat 3. Kitab ni nama apa kitab ni? Kata musannif, dia kata Risalah Syu'abul Iman. Ta'lif ni karangan. Ta'lif makna karangan. Al-Alimil Allamah Wan Dawud Ibni Wan Abdillah Ibni Idris Al-Fatani. Pengarang Munyatul Musalli, nafa'anallahu bi'ulumihi, moga-moga Allah Ta'ala bagi manfaat kepada kita dengan perantaraan segala ilmunya fid din, dalam agama kita, urusan agama kita, wal akhirah, dan juga di negeri akhirat kelak. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina wa ulumikum fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Sebagai orang yang beriman dengan Al-Quran, dan lagi akan musannif sebut bahwasanya membacakan satu ayat daripada ayat-ayat Al-Quran itu menambah iman. Maka kita beriman bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat daripada ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab kita baca tadi, moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang cukup,
yang melimpah ruah kepada kita insya-Allah. Kata musannif, i'lam, ketahuilah. I'lam tu bahasa Arab. Lalu Syekh Daud Al-Fatani dia terjemah. Mana terjemah i'lam? Ketahui olehmu. Siapa mu tu? Kita. Mu tu daripada dia. Sebab tu dia panggil mu. Kalau tidak dia kata ketahuilah oleh kita. Tidak kita. Ketahuilah olehmu. Siapa mu tu? Kita. Yang berada di Masjid Aisyah hari ini, pagi ini. Dan sekalian muslimin dan muslimat. Dan sekalian mereka yang mampu mengetahui ilmu. Mu tu. Dia kata bahawasanya ni dalam bahasa Arab kan annahu lah. Nya tu dhamirus sya'ni. Jumlah ni bilangan. Jumlah ni bilangan. Bilangan syu'ab. Bilangan syu'ab. Apa makna syu'ab? Kita syarah syu'ab dulu dah. Syu'ab ni perkataan bahasa Arab. Di CP dia gini. Kalau perkataan tu perkataan bahasa Arab, maka sepatutnya kita baca dia, kita reti dia seperti bahasa Arab. Yakni dengan cara bahasa Arab, bukan dengan cara Melayu kita. Sebab tu bila kita nak menulis bahasa Arab, kalau kita tulis bahasa Arab tapi dengan cara tulis bahasa Melayu, orang tak panggil tulis bahasa Arab lagu tu, orang panggil tulis bahasa Melayu. Tidak kita. Jadi syu'ab ni perkataan bahasa Arab. Dia dalam bahasa Arab adalah jamak. Jamak ni adalah perkataan yang menunjuk kepada 3 ke atas. Tu dalam bahasa. Ringkas-ringkas sahaja sebagai maklumat. Segar pagi-pagi. Koho payah, koho sedap, kata Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i kata al-ulumu fi daqaiqiha. Al-ilmu ni duduk pada yang dakik-dakik. Tapi tidak tujuan kita ini nak syarah yang dakik tu bukan. Faedah. Selama mana benda tu ringan dan benda tu sesuai untuk kita bagi tahu, maka insya-Allah kita boleh bagi tahu. Kalau ada tak faham, tanya. Kalau kita boleh jawab, maka kita jawab. Kalau kita tak tahu, maka kita wajib atas kita untuk sebut wallahu a'lam. Syu'ab ni perkataan bahasa Arab. Syu'batun, syu'batani, syu'abu. Syu'bah ni satu cabang. Syu'batan, 2 cabang. Syu'abu, jamak, banyak cabang. Beberapa cabang. Musannif rahimahullah, dia kata bahawasanya jumlah syu'ab. Syu'ab ni cabang-cabang saja. Cabang apa? Cabang iman. Syu'ab yakni syu'abul iman. Dalam bahasa Arab ni orang panggil hazaf mudhafun ilaih. Boleh menghazaf mudhafun ilaih, sama ada mudhafun ilaih tu dalam bentuk jumlah ataupun mufrad. Syu'ab yakni syu'abul iman. Tu perkataan penuh dia. Mana dalilnya? Tengok Syekh Daud tafsir. Yakni perkara yang disusunkan bagi iman. Dia ada iman pula situ bila dia tafsir. Kata musannif, perkara yang disusunkan. Pada perkara tu dia tak ada alif belakang dah. Kitab ni dia ditahqiq. Bila dia ditahqiq, kita akan tengok tulisan asal musannif. Kita akan tengok tulisan tangan Syekh Daud Fatani. Kalau Syekh Daud tulis alif, maka kita kena tulis alif. Kalau Syekh Daud tak tulis alif, maka kita tak boleh tulis alif. Walaupun dalam cara tulis moden kita ni tulis alif. Tu nama dia ditahqiq. Kalau ada anak murid Syekh Daud tak tulis juga alif tu tak ada, maka kita tak boleh tulis. Tu dah. Jadi dalam tahqiq ni walaupun satu huruf, benda tu besar kesan dia. Baik. Yakni perkara yang disusunkan bagi iman. Kita ada 2. Kita ada perkara yang disusunkan, kita ada iman. Dalam perbahasan ilmu akidah, ada satu masalah ataupun satu perbincangan
Yang kita masyhur dengan nama perbincangan tadi, iman tu boleh bertambah dan berkurang ataupun tidak. Al-imanu yazidu wa yanqus. Untuk faham perbincangan ni, maka kita kena faham maksud iman tu sendiri. Hak Allah Ta'ala bagi dah kepada kita tu. Kita beranak-beranak kita ni, ralik kita lah, di Kelantan khususnya pula, ada iman belaka dah Tuhan capak melalui wirasah daripada ibu ayah kita. Syukur kepada ibu ayah kita yang sudah beriman, bila melahirkan kita, kita jadi mukmin. Maka iman tu apa dia? Iman ni kalau bahasa mudahnya, dia membenarkan. Semata-mata membenar. Dengan bahasa mudah pada bahasa, kalau kita membenarkan sesuatu, maksudnya kita beriman dengan sesuatu. Itu pada bahasa. Tapi pada syarak, yang kita nak sininya adalah kita membenarkan, dengan bahasa moden kita sebut, kita percaya dengan setiap apa yang didatangkan oleh baginda Nabi SAW. Nabi cerita kepada kita, wahai umatku, kamu kena beriman dengan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Wahai orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah. Yani tambahlah iman kamu pada bab mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib beriman dengan Allah. Nabi SAW kata, pada bulan Ramadan mu kena puasa, maka puasalah kita. Nabi SAW kata, pada bulan puasa ni kita tarawih, maka kita pun tarawih. Nabi SAW kata, kalau mu ada semaya lagi tak qada, maka mu qada, kita qada. Jadi setiap apa yang didatangkan oleh baginda Nabi SAW, sama ada urusan itu urusan ibadat, ataupun urusan itu tadi urusan muamalah, ataupun urusan itu tadi urusan nikah kahwin, ataupun urusan itu tadi adalah urusan jinayah yang berlaku kepada kita ataupun daripada kita, waliyahzubillah, maka Nabi SAW cerita lengkap belaka dah. Setiap perbuatan mukallaf, perbuatan kita tu Nabi cerita belaka dah. Apa yang Nabi bawa tu, maka kita terima. Itulah panggil iman. Itulah yang dipanggil dengan iman. Jadi menerima hati kita dengan setiap apa yang Nabi cerita, itulah iman. Maka iman dengan makna tersebut, maka dia tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman tu dia duduk lagu tu ya, pak, dia duduk sebutir lagu tu. Bila iman tu duduk dalam hati kita, kita hamba Allah Ta'ala ni melakukan perbuatan, kita buat benda dan kita tinggal benda. Bila kita buat benda, apa yang kena ada ketika kita buat benda tu? Ulama panggil dia istihdarul iman. Sedar dengan apa yang kita beriman tu. Contoh gini, bila kita nak tengok satu benda, kita beriman dah dengan Allah Ta'ala tu maha melihat. Amo dah, jak daripada kecil lagi ayah mak kita aja, tok guru kita aja, sampai hari ni pun kita duk mari mengaji lagi, tok guru aja kata Allah itu maha melihat. Wa huwas sami'ul basir. Allah maha melihat. Tapi ketika kita nak tengok satu benda, adakah kita sedar, adakah kita istihdar, hadir apa yang kita iman tadi? Itu perbincangan lain. Itu nama dia istihdarul iman. Dengan bahasa Kelantan kita sebut khabar. Kita khabar kedak dengan apa yang kita iman. Maka khabar terhadap apa yang kita iman tadi tu, dia boleh bertambah dan berkurang. Sebab tu kadang-kadang ketika hati kita tu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sedar, tak boleh tengok orang ni. Tak boleh dengar ni. Tak boleh sebut gini ni. Tak boleh muamalat gini ni. Kita sedar. Tapi ketika lalai, maka tak sedar benda tu. Buatlah dan jatuhlah seorang hamba tadi dalam kesalahan.
maka iman dengan makna tersebut, yakni sedar hati kita terhadap apa yang kita imankan, itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Dengan bahasa lain, cahaya iman kita tu, bukan iman tu, cahaya iman kita tu boleh jadi kuat, boleh jadi malap, gitu. Kalau kuat, itu tanda dia bertambah. Kalau malap, wali'azubillah, itu tanda dia berkurang. Baik, lagu mana nak jadi bagi kuat ni? Tahu saja bertambah berkurang tak jadi. Nak tahu lagu mana nak bagi bertambah, tu nak. Dan nak bagi elok daripada jadi berkurang, tu nak. Lagu mana? Ketika itulah kita akan cari apa yang Allah Ta'ala suruh, apa yang Allah Ta'ala larang, maka kita tinggal. Apa yang Allah Ta'ala suruh, maka kita buat. Suruh pada iman, maka kita beriman. Suruh pada buat, maka kita buat. Larang kita buat, maka kita tinggal. Gitu kita akan cari. Segala perhimpunan itu tadi, itulah nama dia syu'abul iman. Itulah nama dia syu'abul iman. Jadi benda yang kita nak ngaji ni, yang kita nak tahu ni, kalau kita buat kerana Allah Ta'ala cerita kata kena buat, kita buat, maka bertambah iman kita. Sikit-sikit lagi bila kita nak semaya, hadir hati tu dia semakin kuat. Contohnya bab khusyuk. Kalau kita tanya, khusyuk ni dia khusus kepada orang alim je ke? Khusyuk dalam semaya. Kalau orang awam, dia boleh tak khusyuk? Kalau orang tanya kita, kita pernah tanya guru kita masalah ni, maka guru tersebut, dan guru ini kita tak pasti, rasa Baba Suyuti hafizahullah pernah sampai sini. Baba Suyuti hafizahullah, kita tanya dia, kita kata, Baba, orang awam ni boleh tak khusyuk? Baba kata, khusyuk ni didapatkan sama ada pada orang alim ataupun kepada orang awam. Maksudnya khusyuk ni milik kepada semua orang, tapi martabat khusyuk tu tak sama. Martabat khusyuk tu tak sama. Macam gini lah, kita ngaji, Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamislihi syai' wa huwa samiul basir. Allah tak sama dengan apa jua perkara. Apa pun Allah Ta'ala tak sama. Bila kita sebut ayat tu tadi, kita pun faham Allah Ta'ala ni tak sama dengan apa-apa makhluk. Habis. Maka tu orang panggil iman yang benar, iman yang murni dah. Lalu kita pun mengaji. Selepas daripada kita mengaji waktu tadi, kita kenal pula lagu mana tu yang kita kata makhluk tadi. Makhluk ni dia bertempat, makhluk ni dia ada saiz dia, makhluk ni dia ada bentuk dia, makhluk ni dia ada ciri-ciri dia, dia ada sifat-sifat dia, dia ada perbuatan dia. Kita pun kenal satu persatu. Ketika itu iman kita jadi semakin kuat. Bukan setakat kita kata Allah Subhanahu wa ta'ala tak sama dengan makhluk, laisa kamislihi syai'. Bahkan kita boleh tolak satu persatu. Contoh kita tengok bagian ni, dia berbentuk, ada bentuk dia ni, maka bagian ni tak boleh sama dengan Allah Ta'ala. Sebab kita kenal makhluk yang baharu ni dia ada bentuk, maka benda berbentuk adalah benda yang tak boleh disamakan dengan Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala laisa kamislihi syai'. Jadi satu benda yang Allah Ta'ala suruh kita buat ni, benda tu dia ada martabat dia. Setiap perbuatan yang Allah Ta'ala suruh kita buat, dia ada martabat dia. Hak kita nak ngaji dalam syu'abul iman ni adalah hak mula-mula sekali. Lalu setelah daripada tu, bila kita amal, kita tambah amalan dan sebagainya, insya-Allah dia semakin naik martabat. Kau tinggi dan kau tinggi. Itulah yang kita harap daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebagai hamba dia, kita tak boleh rasa kita tu memberi bekas pada amalan kita. Yakni kalau kita mari
mengaji, kita mari dengar, kita mari semaya, kita semaya Jumaat, kita buat kebaikan, kita bayar zakat, kita pergi buat haji, tunai ke umrah dan segalanya, tapi ada kita dalam amalan kita tu salah. Pas lagu mana nak buat, tu kita akan belajar lah. Kita kena koho-koho, apa? Kena koho-koho. Dia sebenarnya tak ada koho-koho, kena buat, gitu istilah dia. Tapi hamba tu lemah. Nah, hamba tu lemah. Contoh dibahaskan oleh para ulama. Kalau hamba tu tadi wajib dia ada masalah. Benda wajib Tuhan suruh dia semaya, dia tak semaya. Ataupun dia semaya pun tak sempurna, ada masalah. Campur pula maksiat tu dia tengah buat. Benda wajib pun caca marba, benda haram pun dok buat. Hak mana kena pelesah dulu? Sebab nak buat dua-dua ni banyak ni. Ni keadaan seorang itulah masa tu. Hak mana kena buat dulu? Kena selesai hak wajib. Kena selesai hak wajib dulu. Sebab hamba tadi bila dia cara kepada benda maksiat dia saja, ni bukan kata benda wajib tak kena betul ni. Kalau dia cara kepada benda maksiat saja, tapi dalam keadaan benda wajib dia tak selesai, semaya dia tak betul-betul ataupun dia tak semaya, maka boleh jadi ketika itu dia jatuh pula dalam maksiat yang sama. Tapi kalau benda wajib Allah Ta'ala tuntut tu dia buat, dia betulkan, dia baiki, insya-Allah maksiat akan semakin tawar, lama-lama dia tak siap buat dah. Jadi baiki benda hak Tuhan wajibkan kepada kita khususnya, insya-Allah lama-lama dia akan membaik, koh baik, koh dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada penyakit marah, koh kurang marah kita. Kalau kita tu boleh ngopak, tidak ada seorang yang kita jumpa malaikat kita ngopak dengan dia. Contoh, ada PA perangai tu, maka semakin kita baiki yang wajib, insya-Allah perangai tu semakin kurang. Wahakadha. Insya-Allah dah. Tak masuk kita lagi ni. Baru sikit baru tu. Masuk dah sikit baru. Tapi tak apalah dah. Ada 6 hari lagi. Ada 5 hari lagi insya-Allah sempat. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah olehmu bahawasanya jumlah syu'ab, yakni perkara yang disusunkan bagi iman, kata musannif, maka bercawanglah, fa tu fa zaidah dah kalau dalam bahasa Arab, maka bercawanglah iman itu. Pahadak bercawang, terbahagilah. Jadi hak terbahagi ni hak dengan makna istihdar tadi itulah, bukan dengan makna diri iman tu. Nampak tak dah? Bercawanglah, dia ibarat kata gini, kita nak lagu mana? Pokok kan? Batai pokok tu diri iman. Hak dehe-dehe yang tubik daripada dia tu tadi, itulah syu'abul iman. Batai pokok tu saja, tapi syu'ab tu banyak. Syu'ab tu banyak. Semakin banyak dehe pokok yang padanya ada buah-buah yang elok lagi lazat, semakin molek kita katakan pada pokok tu tadi. Gitu. Maka bercawanglah iman itu 77 cawang, 77 bahagi. Kalau kita tengok nanti yang musannif sebut 77 ni, setengahnya tu hak kita dok buat hari-hari sak mudah. Cuma bila kita tahu ni, oh dia jadi semangat lagi nak buat. Ambo buat ni benda yang Tuhan nak bagi hadiah kepada ambo. Gapo hadiah tu? Redha dia. Kita semangat nak buat. Kita semangat nak buat. Bila ambo buat ni Tuhan tak marah kepada ambo. Kita kau semangat nak buat gitu. Jadi bila kita kau tahu ni, kau semangat. Boleh dah? Nah tu. Sebab tu dalam istilah para ulama dia katakan an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia ni dia musuh dengan benda yang dia tak tahu. Dia musuh. Bila dia tak tahu, dia bermusuh dengan benda tersebut. Bila dia buat benda yang dia tak tahu tadi, bila orang tegur salah, dia melenteng. Apa dia jadi melenteng? Pasal dia musuh dengan benda yang dia tak tahu tadi. Tapi kalau dia tahu dah benda tu tak boleh buat, lalu dia tak buat, dia tak jadi musuh dah. Faham dah? Pertama, kita ambil sikit yang pertama. Koh-koh dia gilah 77 tu. Pertama, syahadah alla ilaha illallah,
dan ia ikrarkan bi anna Muhammadan Rasulullah. Pertama, syahadah, yakni bersaksi an la ilaha illallah, bahwasanya Allah jua Tuhan. Beriman dengan Allah Ta'ala jua Tuhan. Itu yang pertama. Maka beriman dengan Allah Ta'ala jua Tuhan ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Siapakah orang yang beriman? Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wal mu'minuna kullun amana billah. Bermula sekalian orang yang beriman tu siapa? Orang yang beriman tu kullun amana billah, setiap orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu ta'rif orang yang beriman. Allah Ta'ala cerita, siapa orang yang beriman? Setiap yang beriman dengan Allah. Nombor satu, orang itu bila beriman dengan Allah, Allah Ta'ala tu bersifat dengan sekalian kesempurnaan dan jauh dan ternafi, sangat-sangat ternafi daripada sekalian kekurangan. Maka orang itu tadi beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sikit lagi, maka orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, bila dia beriman Allah Ta'ala tu ada dan sabit padanya sekalian kesempurnaan dan ternafi daripada sekalian kekurangan. Iman orang lagu ni dia ada keadaan pula. Kalau dia beriman dengan Allah Ta'ala tapi dengan sebab turut orang, turut ayah dia, turut mak dia, turut guru-guru dia, maka iman dengan Allah Ta'ala tadi dipanggil iman muqallid. Iman muqallid ni bahaya. Sebab kalau baik orang yang dia turut tu baik tapi kalau berat dan salah yang diturut tadi, maka makan stalai lah buat dia. Kalau kawan tu tadi makan kekufuran, maka dia makan kekufuran, waliyazubillah. Bahaya iman muqallid ni. Pas lagu mana ni kita nak selesai dan tak jatuh dalam muqallid ni? Senang. Kita cari dalil, kita usaha sabit ke dalil pada setiap iman kita. Senang ya dalil ni, dalil tak ada payah. Dalil tak ada payah. Disebut oleh Al-Imam Qustulani dalam syarah dia kepada Wusta, satu kitab tu nama kitab dan nama ulama. Dia kata nak dapat nazar, cara tilik mencari dalil ni senang. Usaha bila kita tengok, kita dengar, kita guna panca indera kita ni, usaha jangan bagi ada penyakit. Mudah selalu dapat dalil. Sebab boleh jadi orang itu melihat, dia melihat dah kebesaran Allah Ta'ala, bukit gabah paling besar atas muka bumi dia tengok dah. Tapi bila ada penyakit hati, ada sombong, boleh jadi benda tu terhijab. Tapi kalau tak ada penyakit hati, senang sangat nak dapat dalil tu. Walaupun duduk dalam masjid, walaupun duduk nyapu sapah, dapat dalil. Reti dia kata Allah Ta'ala tu ada semati. Pasal sapah ni tadi, daun ni tadi semalam duduk di atas, sekarang ni duduk bawah. Kalau tidak ada yang menjatuhkan dia daripada atas, maka macam mana dia jatuh? Jatuh sendiri kita tak terima. Maka yang menjatuhkan dia tu mesti ada, dan ada dia tak sama dengan ada kita. Kerana ada kita ni ada yang diadakan juga macam daun tadi. Nah gitu. Bagi ada dalil. InsyaAllah dah senang dah nak bagi ada dalil tu. Tak ada payah. Senang sangat. Nah, cuma nak bagi kemah lagi, dia kena tambah lagi lah. Dalil tu ada kritik ke tak? Kalau ada kritik, maka kena baca kritik, kena tolak kritik tu pula ila akhirnya. InsyaAllah dah, tu bukan di sinilah maqam dia. Tengok kepada waktu ni, boleh? Sikit lagi. Dan ia ikrarkan bi anna tu bahasa Arab dah, dengan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi anna Muhammadan Rasul. Rasul ni bahasa Arab, utusan Allah Ta'ala. Beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Nabi kita, Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
begitulah nabi-nabi yang lain. Boleh dah? Setiap nabi yang Allah Subhanahu wa utuskan, Allah Subhanahu wa taala utuskan, maka wajib kita beriman mereka itu utusan Allah. Bila mereka utusan Allah, ada sifat-sifat yang wajib bagi mereka, yang akal kita tak boleh terima sifat tu tak ada. Mereka mesti berkata benar, setiap yang mereka kata tu betul belaka, muwafaqah dan mutabaqah dengan waqi'. Yang kedua, mesti setiap perbuatan mereka itu tidak berlaku atas jalan haram atau makruh atau khilaful aula. Yang ketiga, setiap benda yang Allah Ta'ala suruh menyampai, maka mereka akan menyampai. Yang keempat, setiap apa yang mereka sampaikan, maka mereka sampaikan dengan dalil yang jilah, dalil yang jelas. Sekira-kira dalil tu tadi menjatuhkan musuh-musuh dia tadi, dan musuh-musuh dia tadi tu tidak mampu dah nak melawan kebenaran yang mereka bawa tadi. Tu orang panggil iman yang pertama, iaitu beriman dengan Allah Subhanahu. Syu'bah yang pertama, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan sekalian rasul. Dia ada kaedah dah, bila kita sebut Rasulullah, nabi kita, dalam bab iman, maka kena kepada sekalian nabi dan rasul. InsyaAllah jika ada masa kita boleh cerita sama-sama, muzakarah sama-sama kaedah dan ayat-ayat Al-Quran yang menunjuk kepada perkara tersebut, insyaAllah. Sama juga dalam ayat Al-Quran tadi kita baca, wal mu'minuna kullun amana billah. Wal mu'minuna kullun amana billah, kalau kita ngaji dalam bahasa Arab, dia adalah lafaz muzakkar, lelaki. Dia lelaki, lafaz lelaki. Adakah kita kena terjemah dan bermula lelaki-lelaki yang beriman itu adalah setiap yang beriman dengan Allah? Tak boleh. Sebab lafaz muzakkar ni antara kaedah ulumul Quran, bila dia mari dalam Al-Quran ataupun hadis, tanpa ada penafian kata di sini perempuan tak termasuk, maka kena kepada lelaki dan perempuan. Mereka istidlal dengan satu hadis daripada baginda Nabi SAW, an-nisa'u syaqa'ikur rijal. Siapa belajar faraid, dia akan biasa dengar hadis ni, an-nisa'u syaqa'ikur rijal. Ini antara dalil yang mereka guna. Tu sedikit faedah dah berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran. InsyaAllah cukup dulu untuk hari ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dan mengurniakan kita iman yang bertambah-tambah sehingga kita masuk dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala dan ditinggalkan daripada kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.